Habislah kau. Tika berduri. Kenapa kau halang dia dari terjatuh? Jawab soalan aku. Alamak. Cukup, Ais. Tenangkan diri kau dulu. Tenang, Ais. Tenang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Maaf. Hah? Sepatutnya aku tak biarkan Sin bawa Halilintar pergi. Kau ni berpihak pada siapa, ha? Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Aku boleh jelaskan, tapi kita perlu kerja Sin sebelum dia berlepas jauh. Kalau terlambat, Halilintar dan Halilintar Reverse tidak akan pernah kembali. Apa maksud kau? Aku dengan Halilintar sepakat untuk bersandiwara supaya Sin nak dengarkan cadangan kami. Sebab tu aku gunakan knock pada Halilintar. Sebenarnya, tujuan aku dengan Sin ke sini ialah untuk mencari sumber tenaga Voltra yang hilang dari planet kami. Planet Voltas. Voltra? Planet Voltas? Ya, planet kami sangat bergantung dengan tenaga Voltra. Sejak sumber tenaga tu hilang, seluruh planet kami menjadi gelap. Kejap. Maknanya, dahulu Voltra disegel kat planet kau. Betul, tapi sekarang kami tak tahu dia kat mana. Semua roh elemental dah terbebas dari segel. Kami pun tak tahu mereka kat mana. Tapi, kau dan Halilintar Reverse boleh bangkitkan Voltra kan? Memang boleh. Tapi risikonya sangat besar. Sebab kami tak dapat kawal kuasa tu. Kenapa? Setiap roh elemental memiliki jiwa tersendiri. Sangat sulit untuk mengawalnya. Terlebih lagi, mereka mempunyai dendam elemental. Dendam elemental? Apa maksud kau? Panjang ceritanya. Boleh habis satu season kalau aku ceritakan pada kau. Pendekkanlah. Yang pasti, mustahil untuk menyegel Voltra balik ke planet kau. Maaf, Nix. Aku tak dapat tolong pasal tu. Tapi, mesti ada cara lain untuk pulihkan energi kat planet kau tanpa kuasa Voltra. Tak apa, aku faham. Aku pun sempat fikir macam tu. Tapi Sin... Dia laskar muda terbaik kat planet kami. Dia akan buat apa sahaja untuk selesaikan misi ni. Setiap orang mesti ada celah untuk disentuh hatinya. Kalau kau bincangkan lagi pasal ni, mungkin Sin akan faham. Selain tu, ni juga untuk keselamatan planet korang kan. Kalau Voltra bangkit kat sana, satu planet korang boleh hancur. Tapi kami ni bukan orang, tapi alien. Samalah tu. Kau sendiri pun boleh faham kan? Takkan si Sin tu pun tak boleh faham? Boleh ke kita cuba? Boleh je. Aku akan tolong kau. Aku akan gunakan knock supaya Sin percaya.
Aku tak bermaksud bawa Halilintar pergi. Masa tu, kami tengah tunggu Sin untuk berbincang. Tapi Ais datang dan serang aku. Hei, Sin sendiri yang bilang pada kami kalau kau sudah menangkap Halilintar. Tak, aku tak tangkap Halilintar. Dia yang nak tolong aku. Tapi nampaknya aku silap langkah. Sin dah satu langkah di hadapan. Dia sengaja cakap macam tu ke korang supaya rancangan aku gagal. Hah? Ais, maafkan aku. Maaf saja tak cukup. Kau kena bertanggungjawab untuk kembalikan Halilintar dan Halilintar Reverse pada kami. Betul. Sebab kau juga semua ni terjadi. Aku janji akan kembalikan mereka. Meskipun nyawa aku jadi taruhan. Bagus. Kalau kau tipu kami lagi, aku sendiri yang akan bekukan jantung kau. Hah? Jantung beku. Ayo, kita harus bersiap. Shit. Solar. Bagus, Nok. Hei, apa kau dah buat pada Halilintar Reverse? Maaflah ya, aku tak ada masa untuk jelaskan. Jom, kita kena berlepas. Solar. Bertahan, Solar. Nok berfungsi seperti parasit yang boleh mengawal makhluk hidup. Dia bekerja mengikut arahan tuan pemiliknya. Itu sebabnya Halilintar Reverse menyerang Solar. Sebab Sin dah kawal dia. Patutlah. Teruk dia serang Solar tadi. Terima kasih, Nix. Tak payah berterima kasih. Semua ni terjadi sebab aku. Dah sepatutnya aku bertanggungjawab. Nix, semua dah sedia untuk berlepas. Cepat siap. Kapal angkasa aku cukup untuk 8 orang je. Semua elemental reverse akan ikut dengan kau. Sebab mereka yang akan menyegel Voltra bila dia berjaya bangkit nanti. Dan satu lagi, Ais pun akan ikut dengan kau. Okey. Berapa lama perjalanan kita untuk sampai ke planet kau? Cukup lama kalau kita guna jalan biasa.
Sebab tu aku akan gunakan ruang antar dimensi. Ruang antar dimensi? Hei, ini Serambi Ashura. Hah? Betul. Macam mana kau boleh tahu tentang tempat ni? Tempat ini ialah pintu untuk menuju ke ruang antar dimensi. Tetua kami yang bagi arahan untuk lalu jalan ni. Setiap dimensi mempunyai portal yang menghubungkan koordinat untuk sampai ke planet kami, sehingga perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Sepertinya aku mengenal tempat ini. Kau ini bagaimana? Ini kan dimensimu dulu. Kau benar. Ya ampun, aku sangat merindukannya. Apa kau memikirkan apa yang aku pikirkan? Ya, aku rasa Lunar ada kaitannya dengan planet dan kaum mereka. Selamat datang kembali, Sin. Aku dah dengar pasal Nix. Turut berduka cita dengan apa yang terjadi padanya. Terima kasih, Komander. Ayo, kita perlu bangkitkan semula tenaga Voltra. Baik. Aku dengar roh Voltra memiliki dendam elemental. Akankah Nock mampu mengawalnya? Nock ialah parasit yang kuat. Jangan risau. Tak mungkin. Siapa korangnya? Oh, tempat ni. Selama bertahun-tahun aku terkurung kat tempat ni. Begitu banyak tenaga yang aku salurkan untuk planet ni. Benar. Kau milik planet ini. Dan kami semua perlukan kau. Tak ada ke satu pun makhluk kat planet ni yang tahu aku ada kat sini bukan atas kemauan sendiri? Jangan harap korang semua boleh manfaatkan aku lagi.